Aku nak cerita satu kisah benar. Kisah ni berlaku pada seorang klien I. Dia masa tu terdesak. Gaji lambat masuk, komitmen banyak, anak nak masuk sekolah. Dia terjumpa iklan pinjaman lulus 5 minit. Tak perlu dokumen. Masa tu, dia fikir janji dapat duit dulu. Tapi orang tu minta yuran proses dengan duit jaminan. So, dia bayar sebab takut tak lulus. Lepas bayar, duit pinjaman tak masuk. Bila dia tanya, jawapan makin kasar. Telefon tak berhenti bunyi. Mesej ungguk datang pada setiap hari. Stres, takut dan tak tidur malam. Dari nak selesaikan masalah jadi berlipat kali ganda. So, ini pengajaran yang penting. Dari cerita ni, ada 3 benda wajib ingat. Pertama, pinjaman sah, tak minta duit awal. Kedua, jangan bayar ke akaun peribadi. Ketiga, jangan percaya pada janji terlalu mudah. So, lintah darah hidup kerana orang terdesak. Ilmu adalah pelindungi yang terbaik. Kalau perlu pinjaman, pilih syarikat yang berlesen. Tanya sampai faham. Jangan sebab nak cepat, hidup jadi sempit.